Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi. Cikgu doakan semoga semua sihat pagi ni untuk kelas PDPR Pendidikan Kesihatan tahun 6. Okey, semua dah sarapan? Cikgu harap semua dah bersarapan. Kita dah bersedia hari ni Pendidikan Kesihatan kelas 6 by diri dan juga kelas 6 zirkon. Cikgu harap semua bersedia. So untuk hari ni tajuk hari ini adalah ada dua tajuk, muka surat 32 dan juga muka surat 33. Semua diharap bersedia muka surat 32 dan juga 33, iaitu buku teks muka surat 32 dan juga 33. Okey. Cikgu teruskan, tapi kita baca doa lah dulu Kita mulakan kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okey, cikgu ulang sedikit tentang tajuk kita, iaitu asertif. Apa maksud asertif muka surat 30. Cikgu ulang dulu apa ciri-ciri orang yang asertif. Kita tumpu kepada asertif lah, sebab kita nak menjadikan awak ni jadi murid yang unggul dari segi sahsiah, dari segi penampilan, dari segi pendirian awak sendiri sepunya kendiri. Okey, orang yang asertif macam mana? Dari segi hak, dia utamakan hak dia dan juga dia hormati hak orang lain. Itu yang sepatutnya ada dalam diri kita. Kemudian dari segi pendirian, saya baik, kamu baik. Dan dari segi menang kalah, saya menang, kamu menang. Itu ialah bagi sifat orang yang asertif. So hari ini kita akan sambung lagi muka surat 32 di bawah tajuk keputusan tepat, tindakan berhemat. Okey. Bersedia cikgu bacakan dulu muka surat 32 ni supaya semua faham Dah lah tak berjumpa kan. Cikgu tak buat Google Meet, dikhuatiri ada kekangan kan. Kalau cikgu rakam video ni, makna murid-murid lain boleh mungkin menggunakan handphone ayah ataupun tak ada di masa ni, mungkin boleh lihat kemudian mungkin awak tengah ada kerja lain, mungkin awak boleh dahulukan kerja yang tu. Okey, bagi tajuk ni tengok kita lihat dalam hubungan kita dengan ahli keluarga dan rakan, emosi banyak mempengaruhi cara kita berfikir dan bertindak. Kemahiran asertif dapat membantu kita membuat keputusan dengan bijak. Tingkah laku akan terkawal menerusi tindakan-tindakan yang cermat. Kesannya, kita akan saling menghormati antara satu sama lain. Rajah di bawah menunjukkan kepentingan kemahiran asertif dalam 3 situasi asas pengurusan emosi. Okey Tadi apa kata dia? Emosi banyak mempengaruhi cara kita berfikir dan bertindak. Emosi ialah perasaan. Kalau marah, apa tindakan kita? Okey, mungkin yang di luar pemikiran ataupun tindakan yang tak waras kata orang, ataupun tindakan yang tak wajar berlaku semasa kita tidak waras. Tidak waras tu maksudnya kita banyak dipengaruhi oleh emosi. Kalau gembira pun sama juga kan. Kalau kita terlampau gembira sampai kita ada yang mengeluarkan air mata, menangis, melompat, tindakan tu itu yang dikatakan oleh emosi banyak mempengaruhi cara kita berfikir dan bertindak. Okey. Pentingnya asertif, sebab asertiflah yang akan mengawal. Okey. Kalau kita tadi kita beranggapan kita baik, orang lain juga baik, so kita akan sentiasa
bertindak dengan cermat. Okey, itu yang dimaksudkan. Tengok, kita lihat situasi dulu. Situasi yang di bawah ni, 2 orang ni, nombor 1 ni. Sebenarnya saya suka awak. Ini dialog pasangan lah ni. Kemudian saya juga suka awak sebagai kawan. Itu kata yang lelaki kan. So apa kemahiran asertif dia? Kebolehan meluahkan perasaan. Tapi contoh macam ni lebih baik contoh yang mungkin kalau katakan awak tak suka kawan awak, tak, contohlah kerana awak yang tak bertudung kan, jadi awak tegur, awak luahkan perasaan. Saya rasa tak seronok lah bila awak keluar dengan saya tak bertudung, macam tu. Kalau macam ni lebih kepada pasangan kekasih kan. Okay, contoh yang selain daripada ni yang cikgu lihat, awak boleh menegur kawan awak. Saya tak sukalah awak suka hina kawan lain, macam tu. Maksud dia, awak berupaya meluahkan perasaan untuk membetulkan tingkah laku kawan yang lain. Kalau macam ni cuma meluahkan perasaan, suka kan. Okey. Ataupun awak nampak cikgu cantik lah, ini saya suka cikgu pakai macam tu. Makna kau meluahkan, bukan perli jangan menghina pula. Selalu yang cikgu dengar, kalau menghina lebih banyak, lebih berani awak luahkan. Tapi bila perasaan yang sebenar, agak takut-takut. Okey, tengok yang kedua, iaitu kemahiran asertif yang kedua, kebolehan menyatakan pendapat secara terbuka. Pendapat, opinion ataupun awak punya pandangan. Kan sekarang belajar PDPR, apa pandangan awak? Okey, kalau yang mahir mempunyai idea yang banyak, okey, boleh luahkan, boleh menyatakan. Okey, tengok apa kata dia. Ayuh kita anjurkan program bersama anak-anak yatim. Bagus kan? Idea ni, satu idea. Anjurkan. Okey, bagus tu, kata kawan dia. Menguatkan lagi. Jadikan ini sebagai projek pengakap. Kata dia, mungkin mereka berempat ni adalah anggota pengakap. Jadi dia kata, kenapa kita tak buat anda pengakap? Tapi kawan ni pula kata, walaupun dia bertentangan, tetapi dia berani menyatakan pendapat dia. Okey, apa pendapat dia? Saya kurang setujulah. Elok rasanya kalau program ini melibatkan semua rakan kelas. Jadi tak semestinya pengakap, mungkin dari kelas kan. Mungkin program bulan puasa kan, mana sedekah untuk anak yatim. Jadi kelas main, mungkin kelas dia ada 3 orang anak yatim. So mereka berpakat untuk program beri sedekah kepada anak yatim ataupun barang keperluan. Okey, itu situasi kedua. Yang ketiga, kita lihat apa kebolehan dia. Kebolehan mempertahankan hak individu. Kita sebagai individu, kita ada hak kita sendiri. Kita ada hak kita. Apa hak yang dinyatakan mereka? Iaitu hapuskan buli. Buli ni bukan daripada semua peringkat sebenarnya berlaku. So hak individu, kita tidak mahu dibuli. Kalau tak mahu dibuli, janganlah kita membuli. So tidak ada orang yang asertif dia menang, orang lain pun menang. So dia hak dia utamakan hak dia, dan juga dia hormati hak orang lain. So jadi dari segi mempertahankan hak individu, dia tak nak benda tu berlaku. Okey, cikgu harap faham keputusan tepat, tindakan berhemat. Itu dari segi kemahiran asertif dia. Okey, boleh okey, seterusnya cikgu teruskan muka surat yang sebelahnya, muka surat 33 di bawah tajuk murid asertif sekolah positif. Okey, kalau murid yang apa maksud asertif dari segi ni tadi okey, kita cikgu ada yang tak nampak ke? Okey, muka surat 33 buku teks awak muka surat 33. Tengok, cikgu bacakan.
tingkah laku asertif bukan kurniaan semula jadi. Sebaliknya, kemahiran ini perlu dibina. Kemahiran asertif mantap apabila kamu bijak mengaplikasikannya mengikut situasi emosi yang dihadapi. Arash berjaya memperolehi maklumat mengenai asas membina dan mengaplikasikan kemahiran asertif seperti berikut. Okey. So semua murid semua individu sebenarnya, tingkah laku asertif ni bukan kurnia. Kalau kata contoh macam apa, bapa imam tak semesti anak jadi imam kan, jadi baik. So macam itulah. So tingkah laku yang asertif ni bukan semula jadi. So kena training, kena latihan, kena melalui, kena rasai. Itu yang dikatakan pengalaman. Okey. Luas jauh berjalan, luas pandangan. Banyak pengalaman. Okey, pengalaman yang pelbagai. Sebab tu kita di sekolah diberikan pelbagai bentuk pengalaman-pengalaman. Awak bersosial di kelas, itu semua pengalaman. Pengalaman itulah yang mematangkan awak dari segi tingkah laku. Dalam ramai-ramai itu ada yang asertif dan ada yang sebaliknya. Ada yang fikirkan dia je yang betul, orang lain semua salah. Okey. Itu bukan asertif kan? Okey. Kita tengok ke asas membina kemahiran asertif. Nyatakan apa yang kamu lihat. Okey, jangan diam je, jangan tak peka, jangan tak ambil kisah. Awak nampak kawan awak jatuh basikal depan pun tak tahu je. Tolong pun tidak, apa pun tidak. Macam tak ada apa-apa yang berlaku. Okey. Dan kamu lihat begitu juga, bukan setakat benda yang kemalangan tu. Benda yang mengagumkan awak kan. Cantiknya cahaya matahari pagi ni kan. So rasa apa? Rasa bersyukur kan. So nyatakan. Kemudian kan luahkan apa yang kamu rasa. Okey, kalau marah, awak marah dengan siapa? Kena luahkan. So bagaimana kaedah awak meluahkan? Itu dia. Kalau awak gembira, macam mana, apa yang awak rasa, apa yang perlu awak ucapkan, apa yang perlu awak luahkan. Okey. Kalau awak suka, sedap makanan mak hari ni, mak buat cokodok je pun tapi sedap kan. So nyatakan, luahkan apa yang awak rasa. Okey. Kemudian yang ketiga, katakan apa yang kamu mahu. Okey. Meluahkan perasaan dan apa yang kau nak cakap. Tapi tidak menghina ataupun menyakiti perasaan orang lain. Elakkan konflik. Itu yang keempat tadi, elakkan konflik demi keselamatan diri. Kau nak cakap saja sampai kutuk orang lain, "Woi, gemuk." Marah tak kawan tu? Itu berlaku konflik. Tak boleh. Kan? Itulah antara asas membina kemahiran asertif. Dia bebas bercakap tapi dia tahu apa yang dicakapkan. Okey. Tengok asas mengaplikasikan kemahiran asertif. Okey, nampak semua Kalau tak nampak, awak tengok buku muka surat 33. Ikut je Yang pertama tu, kenal pasti cara pengurusan emosi kita. Adakah kita jenis yang akan berhadapan untuk menyelesaikan masalah atau malu untuk menghadapinya? Okey, pengurusan emosi. Kan kau marah, kau ketawa pula. Itu jadi apa? Tak betul lah kan, orang gila lah kan. Okey. Biasakan diri untuk menyatakan tidak dengan tertib tetapi berkesan. Kau nak ajak pergi contoh cyber cafe, awak mengatakan tidak tu macam mana? Tak nak, saya nak pergi. Apalah awak ni? Jadi itu awak menyakitkan hati dia kan. Dia ajak elok, awak tolaklah dengan baik. Okey. Dengar pendapat orang lain. Ini penting menjadi pendengar yang baik. Dengar. Walaupun adik awak kata apa je nak. Okey, tak kira siapa
jadilah pendengar yang baik ataupun pendapat orang lain, bukan awak saja yang betul. Okey, ini prosesnya. Awak dah 12 tahun, awak kena dah boleh menilai mana yang baik, mana yang buruk. Okey, yakin kepada kebolehan diri untuk melakukan perkara yang dikehendaki. Gunakan ungkapan seperti saya yakin, saya boleh, saya mampu. Okey, cakap dengan penuh keyakinan lah. Jangan cakap seperti riak pula. Okey, Allah marah kalau yang riak kan. Tapi untuk keyakinan kita sendiri, insya-Allah cikgu saya boleh melakukan, saya boleh buat. Saya akan cuba buat yang terbaik. Okey. Ini tak tahulah cikgu macam mana. Saya nak boleh ke tak boleh ke buat. Jadi itu tak ada keyakinan kan. Itu bukan kemahiran asertif. Itu bukan orang yang asertif kan. Okey. Pertimbangkan hak diri sendiri, pada masa yang sama terima hakikat bahawa orang lain juga mempunyai hak mereka sendiri. Okey, nampak tak tu? Bertimbang rasa kan, pertimbangan. Awak pun dapat, orang lain pun akan dapat sama. Itulah maksud dia dalam menuntut ilmu juga kan. Kau pentingkan diri, lepas tu kau lupa lah kawan-kawan yang lain. Tak boleh Okey. Sebab tu ada kelas, dalam kelas kita sama-sama. Dan sama juga macam ni Cikgu tak, kalau cikgu buat Google Meet mungkin nampak awak kan macam mana, semua nak bercakap. Tak, kita beri peluang kan. Okey, seterusnya, elakkan daripada berlaku menekan diri. Perubahan tingkah laku memerlukan masa. Sebab tu dia bukan asertif ni, bukannya diwarisi ataupun bukannya semula jadi. Awak kena lalui. Mungkin ada pengajaran, mungkin ada perkara yang menyebabkan awak berubah. Itulah perubahan ni kan. Elakkan tingkah laku agresif. Kita tidak akan sentiasa dapat apa yang kita mahu, tetapi perkara ini adalah biasa dalam kehidupan manusia. Okey, kita tak semestinya dapat apa yang kita nak, tapi bersyukur sentiasa bersyukur. Sebelum tidur tu ingat apa yang awak dapat hari ni, syukur. Okey, dan jangan bertindak agresif bila tak dapat. Marah, maki, sepak, baling pinggan, tak dapat Maggi, baling, tak nak itu bukan orang yang asertif. Okey, cikgu rasa awak faham So tugasan awak hari ni, kita cuma dengar video ni dan juga fahami tingkah laku tajuk yang muka surat 32 dan juga 34. InsyaAllah di lain masa nanti cikgu beri latihan saja. Cikgu beri latihan dalam Google Form dan cikgu boleh dapat terus keputusan awak yang menjawab soalan tu. InsyaAllah akan datang cikgu beri latihan saja. So baca dan fahami muka surat 32 dan 33. Kita ada hanya setengah jam je setiap minggu kan. Jadi saya cikgu rasa mudah-mudahan awak dapat apa yang cikgu ajar hari ini, mana keputusan tepat atas tindakan yang berhemat. Dan juga murid asertif, sekolah positif. Kalau muridnya semua asertif, sekolah Seri Manjung tu, sekolah kita akan naik. Sekarang pun sekolah kita kejayaan-kejayaan kan, sebab muridnya ramai yang asertif, ramai yang berfikiran positif, ramai yang baik, ramai yang bagus. Okey, sampai di sini saja kita hari ini. Cikgu doakan semoga awak bahagia, semoga awak kekal di rumah, jangan merayau-rayau ke mana-mana. Okey, insya-Allah kita jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, bye bye.